daripada bumi Palestin menuju ke kota Mekah, bumi yang tandus gersang. Pada ketika itu, bumi di Mekah tiada sebarang tumbuhan, tiada sebarang binaan, tiada sebarang kehidupan. Bumi yang tandus, tanah yang gersang. Nabi ceritakan kepada kita kisah bagaimana Nabi Ibrahim keluar bersama dengan Nabi Ismail. Hadis yang panjang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi menceritakan secara detail ketika Nabi Ibrahim bawa keluar Nabi Ismail bersama dengan Siti Hajar, dan ketika itu Nabi Ismail masih lagi menyusu, masih lagi kecil, baru sahaja lahir, masih bayi, masih baru lahir. Dibawa sehinggalah duduk berdekatan dengan telaga Zamzam, dan kemudiannya setelah sampai di bumi Mekah, dan pada ketika itu Nabi mengatakan laisa bi Makkah yauma izin ahad wa laisa fihal ma. Ketika itu bumi Mekah tak ada seorang pun, tiada kehidupan, tiada sumber air, tiada tumbuhan. Dan kemudian setelah Nabi Ibrahim sampai di tempat itu, turun pula perintah Allah supaya Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isteri, kembali ke bumi Palestin. Dan pada ketika itu Nabi Ibrahim tanpa sebarang persoalan, Nabi Ibrahim bingkas bangun dan pergi meninggalkan anak dan isteri. Sedangkan Nabi Ibrahim juga terlalu sayang anak dan isterinya. Satu-satu anak yang dia tiada lagi anak pada ketika itu, anak keduanya adalah Nabi Ishak. Tetapi dalam beberapa riwayat menceritakan Nabi Ishak lahir setelah Nabi Ismail mencapai umur 14 tahun. 14 tahun kemudian baru lahir Nabi Ishak. Jadi pada ketika itu Nabi Ibrahim langsung tidak memiliki anak selain daripada Nabi Ismail. Dan kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan isterinya. Dan Rasulullah ceritakan kepada kita ketika Nabi Ibrahim bangun keluar daripada bumi Mekah, cuba meninggalkan anak dan isterinya, pada ketika itu Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim daripada belakang. Dia mengejar Nabi Ibrahim dan dia mengulang-ulang perkataannya, wahai Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna bihazal wadi laisa fihi al-ins wala syai. Wahai Nabi Ibrahim, ke mana kamu hendak pergi? Apakah kamu nak tinggalkan kami anak beranak di sini pada tempat yang tandus gersang, tiada kehidupan manusia, tiada binatang, tiada tumbuhan, tiada minuman makanan pun tak ada. Ke mana kamu nak pergi? Ketika itu Nabi Ibrahim langsung tidak menoleh, sebab hati Nabi Ibrahim juga berat pada ketika itu. Nabi Ibrahim teruskan perjalanan dan Nabi menceritakan kepada kita, wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Nabi Ibrahim tidak menoleh walaupun sekali. Dia teruskan perjalanan sehinggalah tempat yang agak jauh. Siti Hajar pun dah agak keletihan pada ketika itu. Akhirnya Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai Nabi Ibrahim, aku ingin tanya satu soalan sahaja, dan kamu jawab satu soalan ini sahaja, dan aku takkan tanya dah lagi selepas ini. Dia mengatakan, Allah amaraka bihaza. Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah daripada Allah Ta'ala? Ketika itulah Nabi ceritakan Nabi Ibrahim menoleh. Sekali sahaja Nabi Ibrahim menoleh, dan Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, ya, ini adalah perintah daripada Allah. Dan kemudian Nabi Ibrahim semula kembali meneruskan perjalanan, dan Hajar, Siti Hajar pada ketika itu terus tidak cakap banyak. Dia kembali terus duduk dekat tempat yang Nabi Ibrahim hantar bersama dengan anaknya, dan Siti Hajar mengatakan, izan lan yudayyi'unallah. Kalau beginilah, kalau inilah wahyu daripada Allah Ta'ala, pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami. Siti Hajar terus duduk di tempat yang dihantar oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun terus berlalu pergi sehinggalah sampai satu tempat yang agak jauh. Rasulullah ceritakan kepada kita, dan kemudian dah sangat jauh Nabi Ibrahim menoleh, dah tak nampak apa dah, tiada dah bayangan anak dan isteri, bukit-bukit pun dah sangat jauh. Ketika itulah Nabi Ibrahim menadah tangan menghadap kepada Kaabah. Pada ketika itu Kaabah masih belum ada. Nabi Ibrahim menadah tangan dan Nabi Ibrahim mohon doa kepada Allah. Dalam surah Ibrahim ayat ke-37 Allah rekodkan tentang doa Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghaira zi zara inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah
faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim mohon doa kepada Allah, ya Allah, aku diperintahkan olehmu untuk meninggalkan anak dan isteriku dekat satu tempat yang tandus, gersang, tiada tumbuhan, tiada makanan, tiada kehidupan. Dan ini adalah rumahmu, Baitikal Muharram, ini adalah rumahmu, ya Allah, supaya anak dan isteriku ini sentiasa beribadah kepadamu dan mensyukuri. Faj'al afidatan minan nas, dan jadikanlah jiwa-jiwa manusia yang ada di sekeliling ini datang cenderung ke tempat ini, dan rezekikanlah kepada mereka buah-buahan, makanan yang banyak supaya mereka mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Dan kemudian Nabi Ibrahim terus pergi meninggalkan anak dan isterinya. Dan Rasulullah ceritakan kepada kita bagaimana keadaan Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail pada ketika itu, yang mana Rasulullah menceritakan ketika Nabi Ismail duduk bersama dengan ibunya Siti Hajar ada bawa sedikit makanan, sedikit bekalan air dan sedikit bekalan kurma buah-buahan yang untuk dimakan, sehinggalah sampai satu ketika bekalan minuman telah habis, makanan yang dibawa bekalnya juga telah habis. Dan kemudian Siti Hajar melihat kepada anaknya, dan kemudian dia melihat anaknya dalam keadaan tercungap-cungap kehausan. Nabi Ismail pada ketika itu masih bayi dan kehausan, air telah kering, susunya juga tiada, makanan telah tak ada. Dia melihat anaknya tercungap-cungap, dan pada ketika itulah Siti Hajar tidak boleh duduk diam. Siti Hajar terus berlari pergi. Nabi menceritakan kerana Siti Hajar tak boleh melihat wajah anaknya yang tercungap-cungap itu, dan Siti Hajar tahu pusinglah mana kawasan pun memang tempat itu tak ada air, tetapi disebabkan dia tak boleh tengok wajah anaknya yang tercungap-cungap pada ketika itu, dia bangun dan dia lari mencari bukit. Dia naik ke atas satu bukit, Bukit Safa. Dia melihat keliling daripada bukit itu, mana tahu ada air, tak ada air. Dan kemudian dia menoleh melihat kepada satu bukit lagi, Bukit Marwah. Dan kemudian dia naik ke atas Bukit Marwah. Ketika itu Safa dan Marwah adalah dua bukit yang tinggi, Safa dan Marwah. Dan berulang kali Rasulullah menceritakan 7 kali Nabi Siti Hajar berlari daripada Safa ke Marwah berulang kali, dan dengan harapan semoga dapat mendapatkan air. Walaupun Siti Hajar mengetahui tempat tu memang tak ada air, tetapi dia tak boleh melihat wajah anaknya, dia tetap berusaha mencari air juga. Dan kemudian Rasulullah menceritakan kepada kita, fazalika sa'yun nas bainahuma. Kemudian Allah Ta'ala syariatkan kepada umat seluruh manusia sehingga ke akhir zaman ibadah haji dan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah disebabkan daripada rentetan kisah Siti Hajar ini. Dan ketika dia mencari-cari, dan sehinggalah kemudian Siti Hajar terdengar satu suara, dan Siti Hajar melihat faidha hiya bimalak inda maudi' Zamzam. Rasulullah menceritakan rupanya ada satu sosok tubuh, iaitu malaikat, duduk berdekatan ataupun di kawasan telaga Zamzam itu. Dan kemudian ketika dia mendengar suara, Siti Hajar mengatakan, jika kamu boleh bantu, tolonglah bantu kami kehausan, kami inginkan minuman dan kami sudah tidak berdaya. Dan ketika itulah Rasulullah menceritakan fabahatha bi'aqabihi, dan ketika itulah malaikat tadi menghentakkan kakinya. Ada dua pendapat. Satu pendapat Rasulullah menceritakan dihentakkan dengan kakinya, kemudian terpancar air Zamzam. Pendapat yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah menceritakan malaikat memukul dengan sayapnya, menyapu dengan sayapnya, kemudian terpancar air Zamzam di tempat itu. Dan ketika terpancar air Zamzam tersebut, ibu kepada Nabi Ismail, Siti Hajar, mengambil air itu, mengisi dalam bekas minumannya. Dia isi air dalam bekas minuman dan dia minum sampai puas. Dan kemudian air itu terpancar dengan banyaknya. Rasulullah menceritakan air terpancar dengan banyak, tapi pada ketika itu Siti Hajar takut air tadi akan habis, jadi dia menghimpunkan air Zamzam itu, dia menggali telaga dan dia menghimpunkan air itu supaya air itu bertakung. Jadi dia menggali sambil dia berkata Zamzami dalam bahasa Qibti pada ketika itu, Zamzami iaitu semoga air ini terhimpun dan terkepung. Dia menggempung air itu. Dan Rasulullah ceritakan kepada kita, Rasulullah mengatakan, rahimallah ummu Ismail law tarakat Zamzam
lakana zamzam ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibu Nabi Ismail sekiranya Siti Hajar ibu kepada Nabi Ismail tidak mengepung ataupun tidak menggali, tidak menghimpunkan air itu, pasti air Zamzam akan mengalir menjadi sungai pada ketika ini. Disebabkan pancaran air yang sangat banyak, pasti Zamzam akan mengalir bagaikan sungai, Rasulullah menceritakan. Tapi disebabkan Ummu Ismail ataupun Siti Hajar telah mengepung air Zamzam tersebut ataupun menghimpunkan air Zamzam tersebut, maka terhimpunlah air Zamzam itu sehingga ke zaman kita air itu menjadi telaga. Dan kemudian Rasulullah menceritakan, kemudian datang satu kumpulan Arab yang kita sebut Arab bangsa kedua, Arab Aribah daripada Yaman. Kita sebut daripada Bani Qahtan. Bani Qahtan juga terpecah kepada kumpulan beberapa puak dan antaranya ada Jurhum, ada Khuza'ah dan ada beberapa kumpulan yang lain. Dan kemudian Rasulullah mencerita, hatta marrat bihi rufqan min Jurhum. Kemudian lalu satu kumpulan daripada Bani Jurhum, kumpulan Arab yang tertua yang duduk daripada bumi Yaman. Mereka lalu di kawasan itu, ada satu kabilah daripada Bani Jurhum lalu ke kawasan itu, dan mereka duduk berjauhan daripada Mekah, daripada tempat Zamzam, tempat Nabi Ismail dan Siti Hajar. Mereka duduk jauh, tetapi mereka berkemah pada satu tempat yang agak jauh. Kemudian Rasulullah menceritakan, ketika mereka sedang duduk, mereka melihat satu kumpulan burung terbang di atas kawasan Zamzam, di atas kawasan Mekah, Kaabah itu tadi. Ketika kumpulan Bani Jurhum itu nampak, mereka mengutuskan dua hamba sahaja mereka supaya pergi tengok di kawasan itu. Mereka tahu tempat itu dah tak ada apa, mereka dah pernah lalui kawasan itu, tak ada apa. Tetapi jika ada burung, mereka tahu mesti ada salah satu daripada dua, sama ada minuman, sumber air ataupun ada makanan, bangkai binatang yang mati ada dekat kawasan itu. Jadi mereka utuskan dua hamba sahaja supaya melihat tempat itu, apakah ada air ataupun sumber air ataupun sumber makanan. Dan ketika hamba itu tadi pergi bertemu dengan Siti Hajar dan minta izin kepada Siti Hajar untuk ambil air sedikit, dan Siti Hajar mengizinkan mereka, dan mereka bawa balik kepada kabilah. Mereka mengatakan ada seorang wanita bersama dengan bayi yang kecil dan di sana ada sumber air, ada mata air, sumber air. Akhirnya kumpulan daripada Bani Jurhum itu tadi, kabilah Jurhum, pergi bertemu dengan Ummu Ismail, bertemu dengan Siti Hajar, dan kemudian dia minta izin kepada Siti Hajar. Mula sekali dia bertemu, dia minta izin untuk ambil air. Siti Hajar izinkan mereka untuk mengambil air. Kemudian setelah beberapa ketika mereka kembali semula ke tempat itu, berulang alik mereka kembali. Akhirnya mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk bermukim di situ, duduk di Kaabah, duduk di bumi Mekah itu. Dia minta izin kepada Siti Hajar, boleh tak mereka nak duduk di sini? Dan Siti Hajar mengizinkan mereka duduk di situ. Cuma pesan Siti Hajar, la haqqa lakum fil ma, walakin la haqqa lakum fil ma. Aku izinkan kamu duduk di sini, bermukim di sini, tetapi satu je syarat, aku tidak izinkan kamu mengambil air ini tanpa izin daripada aku. Hak air ini adalah milik aku. Jika kamu inginkan air, boleh tukar dengan keperluan-keperluan yang diinginkan oleh Siti Hajar. Jadi ketika itulah Bani Jurhum itu duduk di bumi Mekah, duduk di kawasan Kaabah, duduk di sekitar Telaga Zamzam, dan mereka pun mulalah kehidupan daripada masyarakat kaum daripada Bani Jurhum, dan mereka menukar makanan, pakaian yang diinginkan oleh Siti Hajar bersama dengan anaknya, dan ditukar dengan air daripada Telaga Zamzam. Dan ingat, air yang ada di zaman dahulu adalah sangat berharga. Berbeza dengan kita, air di zaman kita berharga juga, tetapi mudah untuk didapati. Adapun zaman dahulu, siapa yang memiliki air, mana kawasan yang memiliki sumber air, kawasan itu akan maju, akan datang ramai orang dan kawasan itu akan maju. Dan siapa yang menjadi pemilik kepada air, sumber air, mereka akan menjadi orang yang hebat, orang yang mewah. Sama kita kata di zaman kita bagaikan telaga-telaga petroleum.
sumber petroleum, mana kawasan yang ada sumber petroleum, dan terbaru sumber REE nadir bumi. Siapa mana kawasan yang ada sumber nadir bumi, kawasan itu akan menjadi kaya raya, akan menjadi hebat. Begitulah zaman dahulu, mana-mana kawasan yang ada sumber air, kawasan itu akan dimajukan, dan kawasan itu pemilik kepada telaga ataupun pemilik kepada sumber air itu akan mendapat kemewahan-kemewahan yang dahsyat. Sama kisahnya kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah pada awal-awal ketika Nabi hijrah di Madinah, berlaku Amul Qahd, disebut sebagai tahun kemarau. Pernah berlaku tahun kemarau di bumi Madinah. Akhirnya telaga-telaga sumber air yang ada di bumi Madinah kering kontang, dan ada beberapa telaga yang tak kering tetapi airnya sudah tak elok, airnya sudah berubah menjadi busuk dan hitam. Dan di sana sekitar Madinah ada satu sahaja sumber air yang elok yang dikenali sebagai Bi'ir Rumah, telaga Ar-Rumah, milik seorang Yahudi. Telaga milik seorang Yahudi, dan telaga itu sajalah yang menghasilkan air, dan airnya sajalah air yang baik boleh dibuat untuk minum. Adapun kawasan lain air sudah kering dan tidak ada air yang boleh dibuat jadikan sebagai minuman. Dan kemudian Yahudi itu mengetahui yang mana pada ketika itu tahun kemarau telaganya saja yang berfungsi. Akhirnya dikenakan bayaran kepada orang yang datang nak ambil air di telaganya. Mula-mula dikenakan bayaran yang sedikit saja, makin lama makin mahal, makin lama makin mahal, makin ramai orang datang ambil air di tempatnya, makin mahal dicaskan harga. Sebab itulah kadang-kadang kita ingat beberapa di zaman kita sebut bila ada harga mahal sikit kita kata apa, harga Yahudi. Jadi memang betul Yahudi ni memang sifat dia begitu. Di zaman Rasulullah pun bila dia tahu orang makin ramai ambil air, makin tinggi harganya. Akhirnya masyarakat pergi bertemu dengan Rasulullah menceritakan bagaimana kita hendak ambil air sedangkan air itu adalah keperluan untuk makan dan minum kita, tetapi kos untuk belanja air itu sangat mahal, dan di telaga Ar-Rumah itu sahaja yang ada sumber air. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan satu hadis, dan Nabi memberi galakan kepada para sahabat. Nabi mengatakan, "Man yahfir bi'r rumah falahul jannah." Nabi mengatakan siapa yang boleh mengambil alih bi'r rumah, telaga Ar-Rumah, telaga orang Yahudi ini, dengan membelinya, maka dia dijamin syurga oleh Allah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Dan juga Nabi ada menceritakan siapa yang beli bi'r rumah dan diinfakkan kepada umat Islam, dia akan dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Akhirnya berebut-rebut sahabat nak beli telaga itu daripada orang Yahudi, tetapi Yahudi itu tahu harga pada ketika itu sangat mahal, dia tak nak jual kepada siapa. Akhirnya datanglah seorang saudagar sahabat Rasulullah yang sangat hebat di dalam perniagaan, Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman pergi bertemu dengan Yahudi itu, berbincang dengan Yahudi itu, dan mulanya Yahudi itu tak nak jual telaganya. Akhirnya Sayyidina Uthman mengatakan, aku tidak mahu membeli keseluruhan telaga ini, aku membeli separuh sahaja daripada telaga ini. Dan Yahudi itu pun bertanya, macam mana nak beli separuh daripada telaga? Sayyidina Uthman mengatakan, aku beli separuh daripada dengan nilai 10,000 dirham, yang dianjurkan oleh Sayyidina Uthman 10,000 dirham, dan aku memiliki hari air bergilir dengan kamu. Sehari milik kamu, sehari milik aku, dan kita bergilirlah sepanjang selagi masih lagi telaga ini diperlukan. Sehari milik kamu, sehari milik aku, dan aku tawarkan harga 10,000 dirham. Tapi Yahudi itu tahu pada ketika itu telaga itu harganya sangat mahal. Dia kata, wahai Sayyidina Uthman, tak boleh. Kalau kamu nak, aku up 12,000 dirham. Kalau kamu setuju 12,000 dirham, aku akan serahkan separuh daripadanya menjadi hak milik kamu. Sebab dia tamak pada ketika itu, dia sangka 12,000 dirham dia dapat, dan kemudian waktu gilirannya pula dia dapat hasil daripada pembelian para sahabat masyarakat Madinah pada ketika itu. Akhirnya Sayyidina Uthman setuju
12,000 dirham Saidina Osman serahkan kepada Ar-Rumah itu tadi, seorang Yahudi itu tadi, diserahkan 12,000 dirham. Dan kemudian Saidina Osman dihebat dalam dunia perniagaan. Saidina Osman mengisytiharkan kepada para sahabat, masyarakat di seluruh bumi Madinah, dia mengisytiharkan, mulai hari ini telaga rumah ini milik aku separuh, milik Yahudi ini separuh. Sehari waktu giliran aku, kamu ambillah air itu secara percuma. Dan ingat, aku nasihatkan, ambil air itu lebih untuk 2 hari. Ambil untuk minuman hari ini dan untuk hari besok. Dan kemudian hari ketiga datang balik kepada hari aku, ambil lagi secara percuma. Adapun ketika hari waktu jadual orang Yahudi ini, tak perlu kamu nak bayar duit kepadanya. Ambil waktu giliran aku, ambil dalam keadaan percuma. Akhirnya berlakulah beberapa ketika para sahabat ambil air waktu giliran Saidina Osman, sehinggalah akhirnya Yahudi itu mula merasa rugi. Dia mengatakan sehingga sampai waktu giliran dia, tak ada seorang pun ambil air pada giliran dia. Bila waktu masa Saidina Osman, beratus orang ambil air, sehinggalah akhirnya Yahudi itu rasa sangat rugi dan dia merasa dalam jiwanya, sekiranya dijual lagi separuh bahagian dia kepada Saidina Osman pun, dia akan dapat duit dan dia pun boleh ambil air secara percuma. Buat apa lagi dia nak pertahankan haknya? Dia bertemu dengan Saidina Osman dan mengatakan kepada Saidina Osman, aku nak jual lagi separuh daripada hakku. Dan Saidina Osman mengatakan, berapa kamu nak jual? Dia kata 12,000 dirham. Saidina Osman kata, tidak, sebelum ni aku minta 10,000 dirham saja, kamu naikkan 12. Dan pada ketika ini, kalau nak jual lagi separuh, aku genapkan, cukup 20,000 dirham, aku berikan kepada kamu 8,000 dirham saja. Sebab separuh Saidina Osman nak 10 dan separuh lagi harganya pun 10 Saidina Osman ambil. Dan akhirnya dipersetujui oleh Yahudi tersebut, dan kemudian Saidina Osman infakkan seluruh telaga, milik telaga itu diwakafkan kepada umat Islam. Dan wakaf daripada telaga Saidina Osman itu sehingga ke zaman kita masih ada lagi sumber air daripada telaga Saidina Osman itu, masih ada dan di bawah penguasaan ataupun diuruskan oleh Kementerian Air dan Pertanian Arab Saudi. Dan kalau kita pergi di Madinah, lebih kurang 1 kilometer daripada Masjid Qiblatain, pada jalan Saidina Abu Bakar, ada jalan Saidina Abu Bakar, lebih kurang 1 kilometer daripada Masjid Qiblatain, di situlah terletaknya telaga Saidina Osman. Dan dikembangkan hasil daripada wakaf air tersebut, dikembangkan dan dijadikan, dibelikan ladang kurma. Dan pada ketika ini lebih kurang ada 1,500 pokok kurma, dan hasil daripada air telaga dan daripada ladang kurma itu diinfakkan kepada anak yatim, kepada anak miskin yang diperlukan. Sehingga pada ketika ini satu-satunya sahabat yang memiliki akaun bank, sahabat yang memiliki akaun bank yang pada ketika ini dimiliki oleh Saidina Osman, kerajaan Arab Saudi buka satu akaun bank di atas nama Saidina Osman ibn Affan. Dan pada ketika ini hasil daripada usaha Saidina Osman itu ada satu funduk, satu hotel yang dibina di atas nama Saidina Osman. Jadi insya-Allah begitulah keberkatan yang ada di balik harta para sahabat. Insya-Allah kita bagi laluan dahulu kepada azan. Insya-Allah kemudian kita sambung sedikit sahaja lagi. Kemudian sama-sama kita menunaikan solat fardu isyak secara berjemaah insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, insya-Allah kita sambung sedikit sahaja lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan solat fardu isya secara berjemaah. Yang mana Rasulullah menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim kemudian bernikah dengan Siti Hajar, dan kemudian Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar pergi ke tempat yang sangat jauh. Hasil daripada perkahwinan Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar, lahirlah zuriat keturunan daripada Rasulullah, keturunan nasab-nasab Rasulullah lahir daripada kumpulan daripada bangsa-bangsa disebut sebagai Arab Musta'ribah, iaitu anak-anak daripada Nabi Ismail sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah ceritakan tadi bagaimana kumpulan Jurhum datang minta izin kepada Siti Hajar untuk duduk di situ. Siti Hajar mengatakan boleh duduk di sini, tetapi milik air ini adalah milikku. Jika kamu inginkan air ini, kamu tukar dengan keperluan-keperluan yang kami inginkan. Dan Rasulullah ceritakan kepada kita, setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak dan isterinya, direkodkan dalam sejarah, direkodkan para pengkaji mencari dan merumuskan yang mana Nabi Ibrahim tidak datang menziarahi anak dan isterinya, melainkan direkodkan cuma ada 4 kali sahaja. 4 kali sahaja yang direkodkan dalam sejarah Nabi Ibrahim datang bertemu dengan anaknya. Yang kali pertama adalah
10 atau 12 tahun kemudian setelah dia meninggalkan anak dan isterinya, 10 tahun kemudian baru diizinkan oleh Allah untuk datang bertemu dengan anak dan isterinya. Dan ada ujian pula ketika pertemuan yang pertama itu. Ketika itulah turun perintah Allah supaya menyembelihkan anaknya. Baru pertama kali jumpa setelah 10 tahun, dan Nabi Ibrahim tak ada anak yang lain daripada Nabi Ismail pada ketika itu. Nabi Ibrahim sangat sayang akan anaknya, tetapi pada ketika itu turun perintah Allah untuk disembelihkan anaknya, dan Nabi Ibrahim menunaikan seluruh perintah Allah. Dan insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang bagaimana 4 pertemuan Nabi Ibrahim dengan anak dan isterinya. Dan kita akhiri dengan pedoman yang boleh kita ambil di balik kisah Nabi Ibrahim bersama dengan anak dan isterinya, yang mana hidup di atas dunia ini, Nabi ingatkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi pastilah kita sebagai seorang manusia yang biasa hidup di atas muka bumi, penjara pasti akan ada ujian-ujian, ada undang-undang yang ketat, ada perlu kita ikut peraturan-peraturannya. Tidak boleh hidup suka semahu-mahu kita. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sehingga ayat ketiga, Alif Lam Mim ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia-manusia ini menyangkakan mereka akan dibiarkan oleh Allah tanpa dibiarkan hidup di atas muka bumi dan mengungkapkan kata-kata kami beriman dengan Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka langsung tidak pernah diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Sesungguhnya Allah mengatakan kami telah memberi ujian-ujian yang dahsyat kepada umat-umat yang terdahulu. Sebalik ujian itu barulah terbukti keteguhan keimanan seseorang. Tanpa ujian belum terbukti lagi keimanan kita benar-benar teguh hanya semata-mata beriman kerana Allah. Sebalik ujian barulah terbukti keimanan kita. Jadi hidup di atas muka bumi pasti akan ada ujian, dan kita telah nyatakan banyak kali ujian yang paling besar dilalui adalah para nabi, para anbiya. Nabi juga pernah mengatakan, para sahabat tanya kepada Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'a ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujian di atas muka bumi? Nabi mengatakan al-anbiya summal amsal fa amsal. Yang paling besar ujiannya adalah para anbiya, kemudian mereka yang makin hampir dengan nabi-nabi, makin kuat imannya, makin teguh imannya, makin besar ujian yang akan mereka hadapi. Makin lemah iman seseorang, makin sedikit ujian yang akan turun kepadanya. Jadi sebab itu para alim ulama sentiasa mengingatkan kepada kita, di balik ujian-ujian yang kita lalui, di situ ada kasih sayang rahmat Allah Ta'ala. Nak mengenali Allah menyayangi kita ataupun tidak, lihat seseorang makin besar ujian yang dilalui, makin baik dilakukan amal soleh, makin besar ujian yang dilalui, itu tanda kasih sayang Allah terhadap seseorang. Adapun sebaliknya, orang yang hidup dalam keadaan tenang, makin banyak maksiat, makin baik hidupnya, makin mewah hidupnya, makin banyak maksiat, makin senang hidupnya. Hati-hati, Nabi mengingatkan itu adalah antara tanda-tanda istidraj. Allah telah membenci seseorang, Allah akan melimpahkan kemewahan-kemewahan yang banyak, sehingga kan nanti setelah dia mati, dia terkejut, baru dia tersedar dan dia menyesal pada ketika itu sudah tidak berguna. Jadi insya-Allah semoga dapat kita ambil jadikan panduan dalam kehidupan kita terhadap perkara-perkara baik yang kita dengar, dan insya-Allah semoga perkara-perkara yang buruk kita jadikan sepadan dan batasan dalam kehidupan kita. Cukup sekadar itu dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.